keikhlasan. Keikhlasan. Alif, kha, lam, alif, shad. Keikhlasan. Dengan keikhlasan ini, seriti ada sampai sekarang ni. Kita ada 161 buah seriti, jumlah murid hampir 28,000 dan gurunya hampir 4,000 seluruh Malaysia. Macam mana kita boleh bertahan sampai ketika ini dah hampir 10 tahun kerana ikhlas kita dalam menjalankan amanah. Jadi sahabat-sahabat, anda nak cerita satu kisah yang sangat menarik, semua dah faham, dah pernah dengar dan tahu kita hadam berkenaan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Apa isu perjanjian Hudaybiyah? Panjang isunya. Isunya ialah apabila sahabat Nabi dengan Nabi SAW memutuskan untuk pergi umrah setelah 6 tahun berada di Mekah. Bila dah 6 tahun berada di Mekah, pastilah kerinduan untuk melihat balik tanah air mereka berbuah-buah. Yang mana sebahagian daripada mereka bila berhijrah, mereka berhijrah dengan sehelai sepinggang. Dan ada yang tinggalkan rumah begitu sahaja, buka tingkap, buka pintu macam konon-konon masih ada di rumah tapi dah pergi berhijrah. Jadi pada 6 tahun bila Nabi SAW memutuskan untuk melakukan umrah, menunjukkan umrah, maka seronoklah para sahabat. Seronok, gembira, macam kita lah. Nanti kita baru 2 hari dah bersabar nak beli rumah ya. Terutama yang ada keluarga lah, ada anak, ada isteri, ada isteri-isteri, sebagainya. Jadi sampai satu masa, satu tempat yang dinamakan Hudaybiyah, apa tempat tu? Apabila disekat oleh kafir Quraisy tak benarkan untuk meneruskan perjalanan mengerjakan umrah pada ketika itu. Panjang kisahnya, kita make it short. Make it short, Nabi SAW akhirnya buat persetujuan dengan para kafir Quraisy untuk tak teruskan umrah pada hari itu dan akan buat pada tahun hadapan. Apa lagi perjanjiannya? Perjanjiannya ialah kalau mana-mana orang Mekah yang nak pergi Madinah pulang balik. Tapi kalau orang Madinah atau orang Mekah yang pergi ke Madinah ni stay, jangan hantar ke Madinah. Jadi kurang kisah itu lah, panjang kisah je lah. Jadi apa yang saya sampaikan ialah para sahabat tak berpuas hati dengan Nabi SAW. Ini adalah satu tanda protes. Dan Nabi SAW adalah utusan Allah. Pun sahabat tak setuju. Tak setuju, protes. Bahkan orang mendekat ke Nabi, siapa dia? Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab ni punya hebat. Punyalah hebat Umar ni kan menyebelahi Nabi pada ketika itu. Dia cakap dengan Nabi kan beberapa patah perkataan yang kalau kenal lah sebagai seorang ketua, kalau orang pimpinan ni kan cakap depan anak macam ni lah. Antaranya kan, bukankah agama Islam yang kawan yang benar? Bukankah kau utusan Allah? Nak tahu apa? Lebih kurang begitu lah. Lebih kurang begitu. Jadi ramai sahabat-sahabat menunjukkan rasa protes, tak puas hati kerana nampak sangat berat sebelah. Kita pergi aman, kenapa takut? Apa masalahnya sekarang ni? Semua sahabat-sahabat tak benar. Allah kata. Jadi apabila Nabi buat keputusan untuk siapa yang bawa binatang hadiah, binatang korban, yang boleh sembelih sekarang. Siapa yang dah sembelih, bercukur dan buat tahallul untuk balik semula ke Madinah. Bila Nabi bagi arahan, seorang pun tak peduli. Mungkin agaknya lah kalau kita marah bila bos bagi arahan Ustaz Syafiq di bawah budak-budak pergi sukan. Tapi bodoh ini agaknya begitu lah kot. 3 kali Nabi bagi arahan, tak peduli. Tak peduli. Lantas dengan penuh rasa sedih dan kecewa, Nabi hampir berputus asa masuk ke kemahnya. Maka datanglah Ummu Salamah, isteri Nabi, yang menasihatkan Nabi. Apa kata, wahai Rasulullah, kau buat dulu. Kau buat dulu. Jadi Nabi dengar apa tu permintaan daripada ataupun nasihat daripada isteri dia. Nampak? Suami ni nampak dia kuat.
Kan? Kalau dia balik rumah tu, kadang-kadang dia perlukan bantuan dan sokongan orang perempuan, isteri. Sebab tu isteri kalau suami balik rumah sukul, jangan tanya banyak-banyak. Jangan tanya banyak-banyak. Kalau dia cakap, baru bagi parapat. Ini kisahnya. Jangan kita, itulah abang. Contoh. Saya dah kabur. Abang pergi juga. Saya dah kata beli kereta Estima. Yang abang beli kereta Nova kenapa? Contoh. Kan, tak payah. Berikan sokongan. Jadi bila Nabi SAW keluar, Nabi sendiri yang buat. Sembelih dan korban, cukur dan tahun awal. Bila Nabi buat itu, kan, sahabat-sahabat lain tiba-tiba terasa bersalah. Mereka pun ikut, seorang demi seorang ikut, seorang demi seorang ikut. Kan, menangis, beremosi, buat. Cukur tu ada dalam kitab sirah. Ibn Ishaq kata sampai seolah-olah dia nak mencederakan kepala dia. Punyalah sedih. Cukur juga. Apa yang kita boleh belajar dalam hal ini? Pertama, keikhlasan para sahabat diuji. Bila ada benda yang dia nak tak dapat. Ada benda yang dia nak tak dapat. 6 tahun. 6 tahun hijrah ni, kan, tak jumpa keluarga, rumah, tak tahu dia apa. Mungkin ada mak ayah hijrah lagi. Tak sabar nak balik ni. Tak boleh pula. Bukan bawa senjata. Tapi bila Nabi SAW beri arahan, mula-mula mereka protes. Tapi akhirnya, kan, Allah lentik hati-hati mereka untuk mereka kembali, kan, ikut akur dan taat kepada perintah Nabi. Jadi mukadimah anak. Sebab banyak cerita dalam ni berkenaan dengan ketidakpuasan hati. Salah tak Pak Hadi? Salah tak? Tak salah. Silalah salurkan. Tak puas hati, salurkan. Jumpa dengan pentadbir, jumpa dengan pengurusi, perusaha ataupun dengan Nabi. Inilah saluran dia. Kan, inilah saluran dia. Jadi mari kita simpulkan satu persatu. Bila buang. Sebahagiannya telah pun diputuskan oleh Ustazah Ain dan Zuri pun dah cerita sikit di bawah tadi. Okey, yang pertama, isu berkenaan dengan pembekalan ni, cerita-cerita pembekalan tadi. Okey, yang pertama, baik, yang pertama di depan adalah Pikiko. Pikiko ni ialah sebahagian daripada pentadbir sekolah. Siapa tak setuju? Siapa tak rasa itu pentadbir sekolah? Dia rasa dia orang lain. Mungkin dia rasa lain ke? Bukan. Tahu tak pentadbir sekolah tu? Tahu tak? Apa dia? Boleh nak? Kalau tak dengar pun cakap tu campur je. Pentadbir sekolah ni ialah sekumpulan individu yang diamanahkan untuk uruskan sekolah. Siapa ketua dia? Guru besar. Ketua dia siapa? Guru besar. Siapa timbalan dia? Itulah PK1 uruskan akademik pengurusan, PK2 untuk uruskan hand, PK3 sahabat-sahabat terbanyak ialah menguruskan curriculum. Okay, kena clear dulu. Kena clear kita adalah sebahagian daripada pentadbir sekolah. Justru apa jua ketetapan dari pihak sekolah, selagi tidak melanggar syarak, kita kena patuh dan ikutlah. Kena bersama pihak sekolah. Kena bersama pihak sekolah. Jadi ada ulang balik, boleh tak kita nak mengadu, nak cerita tak puas hati, boleh tak? Boleh. Dalam mesyuarat pentadbir. Sebagai contoh. Tapi bila dah diputuskan, akur. Itu sahaja cerita dia. Ada macam tu, kan? Ada macam berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan kebajikan sebagainya, kan? Kalau hal-hal yang telah melibatkan ketetapan, itulah dia, kan? Dan sebahagian tu anda tengok, minta maaf kadang-kadang apa yang kita tuliskan, yang kita adukan tu bukan bidang kuasa kita. Tak perlu kita fikir. Kita buat apa yang diamanahkan ke kita. Ini sahaja tugas kita. Yang lain-lain tu serahkan kepada pihak lain untuk uruskan. Okey, itu permohonan apa? Okey ni.